Siapa pun tidak tahu tentang ilmu ghaib. Tetapi di sisi imam Syiah, di sisi mazhab Syiah, imam mereka tahu benda ghaib, boleh habaq ghaib. Bahkan ghaib Syiah yang saya duduk jumpa tu, dia boleh habaq. Dia pergi ke kubur kan, dia ni selamat dia. Dia tahu selamat. Itu Syiah yang saya jumpa, bukan di Baghdad, di Malaysia. Di Malaysia ni ada Syiah yang bersemuka dengan saya, yang dia boleh tunjuk dengan jari kawan dia selamat tak selamat di satu kubur. Ya. Sampai dia tanya kat saya, dia kata, "Ustaz mau tak saya cek mau ustaz selamat tak selamat?" Saya kata, "Ini boleh mendatangkan marah." Dia tak kata nak cek. Subhanallah. Macam kita nak pergi cek sama noh. Ya, itu Syiah di Malaysia. Demi Allah, saya jumpa di Malaysia. Itu teladan dia kat saya. Bagaimana dia nak menafikan, dia nak menyatakan dia itu benar, sedangkan keyakinan dia itu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan satu lagi, ikhwatul iman, bukan saja Syiah saja mengakui boleh berkomunikasi dengan benda gaib, tahu pasal benda gaib dengan orang mati semua. Yang paling hampir dengan Syiah ini adalah Sufi. Antum ingatlah, bila bincang Syiah tak boleh tak bincang Sufi. Ini adik kembang, ini adik kembang, ini adik kembang, ini adik kembang, ini adik kembang. Dalam apa nama, dalam apa itu, dia kata hukum karma, isi dan kulit. Lagu lama, search lagu lama dulu, zaman tak mengapai Quran lagi lah kan. Hukum karma, isi dan kulit. Isi dan kuku ke isi dengan kulit, lagu tu lah. Tak apa, boleh perbetul kembali. Lagu pun orang perbetul. Agama ni orang buat, waduh, saya nak edewe. Ya, Sufi. Terdapat di dalam satu tulisan, dalam satu buku, nama dia Fusul Al-Hikam, tulisan Ibnu Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi, yakni Ibnu Arabi, dalam Fusulul Hikam. Apa dia kata? Tengok, saya nak beritahu, marilah Sufi dengan nama apapun, tarekat ni dengan nama apapun, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Yang dah masuk nak taubat kepada Allah, salah satu proses taubat, tinggalkan tarekat itu. Tinggalkan. Makin kita naik, makin kita naik. Saya tak mau sebut nama, tapi saya kata ajaran dia, bubuh gambar Tok Sufi ni, Sufi bosok pintu ni, bubuh depan masjid. Orang ini dikatakan mimpi Nabi. Tidak aja mimpi, tidak aja mimpi, tidak aja mimpi Nabi. Tak kira siang malam pagi petang. Kalau sehari dia tengok 3 kali sehari dia jumpa Nabi. Ya, kalau saya sebut nama dia boleh mendatangkan marah. Saya tak mau sebut. Bosok muka dia, pegang bunga ros, sekuntum mawar merah dia pegang. Demikianlah saya ziarah ke rumah. Kita menghormati ulama-ulama tua dari kita. Mereka berdakwah lebih awal dari kita, kita hormat. Tapi bila kita pergi rumah mereka, kita tengok gambar mereka besar-besar tu, kita pula, ya Allah, di mana aku nak sayang orang lagu ni? Tapi kita sayang, mereka telah menaburkan jasa dalam dunia ni. Tapi kita tak mampu mengikut aliran mereka. Tak mampu. Saya katakan tadi kepada ikhwan, siapa dia? Fusulul Hikam Ibnu Arabi. Apa dia kata? Dia kata, wal arif al-mukmil, wal arif al-mukmil. Dia kata ahli arifin. Arifin ini dalam Sufi makna orang yang makrifat Allah. Dia ada makrifat, tarekat, apa nama, kad ni semua kerja dia lah, kredit kad semua hak dia lah. Apa dia kata? Al-arif al-mukmil. Dia kata arif wal arif, orang arif, orang arifin, orang yang kenal Allah yang sempurna. Al-mukmil, yang sempurna, ialah man ra'a, siapa yang boleh melihat kullu ma'bud majalla lil haqqi
yu'badu fihi. Masya-Allah. Dia boleh melihat semua yang disembah itu ma'bud, semua yang disembah itu majalla, dia adalah tajalli, dia adalah penjelmaan bagi yang hakikat yang disembah itu. Kita sembah Tuhan lah, kita sembah Allah. Orang yang sempurna makrifat dia kepada Allah, dia juga boleh melihat sembahan orang lain itu sebagai Allah. Pasal apa? Pasal kalau kita pergi tanya Cina Hindu pun, sebenar-benar dia sembah Allah, dia bukan sembah Tok Kong tu. Maka orang arif boleh melihat apa yang dia sembah secara hakikat, bukan secara zahir. Secara zahir, Kristian sembah siapa? Isa kan? Secara zahir, Buddha sembah Tok Kong kan? Itu secara zahir. Tetapi secara hati perut dia, dia duk pergi bagi 2-3 tumpuk kat Tok Kong tu, hati perut dia tu minta kat siapa? Dekat Tuhan. Itulah hakikat orang yang mengenai. Dia boleh nampak semua orang yang menyembah itu menyembah yang satu. Maka dia pun terkadang-kadang ikut dengan penyembahan itu. Enak macam? Kalau kita tanya kat dia, enak macam? Apa cakap ni? Tapi siapa yang bercakap? Satu tokoh sufi yang paling besar, Ibnu Arabi. Apa kata dia? Tengok. Wa kadzalika, kerana itu sammuhu kulluhum ilahan ma'asmihi al-khas bihajarin aw syajarin aw haywan aw insan aw kawakib aw kaukib aw malak. Kerana itu dia kata, apa sahaja orang sembah, kadang-kadang dia sembah batu, kadang-kadang dia sembah pokok, kadang-kadang dia sembah menatang, dia sembah manusia, dia sembah carkawala, ataupun dia sembah malaikat. Itu adalah nama yang khas sahaja. Hakikatnya dia sembah Allah. Maka arif yang mukmil, yang sempurna, boleh melihat di sebalik penyembahan itu ada Allah. Maka bila sampai hakikat itu, kalau Cina tengah bagi 2-3 tumpuk kepada Buddha, kita pun bagi 2-3 tumpuk, kita tidak syirik. Kerana kita sedang meminta kepada yang benar. Masya Allah. Apa itu? Sahabat, Syiah sama dengan tarekat, Syiah sama dengan tarekat, Syiah sama dengan tarekat. Kita pergi tanya ke orang tarekat, mampu dia nak mengaku yang ni? Tapi kalau kita suruh dia buka Fusulul Hikam Ibn Al-Arabi, dia nak tafsir macam mana? Tahu dia tafsir macam mana? Dia kata, yang tu lah hampa tak tahu, makam satu-satu orang. Habis eh? Dia kalau cakap pasal makam, habis. Kita tak ada hujah, habis kita. Dia kata bapa dengan anak cara tengok sama kan? Bapa hantar anak pergi sekolah, bapa nampak sampai anak tu nak kerja. Pasal tu pak tu rotan, anak ni tak mau pergi sekolah pasal dia tengok benda dekat, dia nak main. Maka yang bapa tengok dengan anak tengok tak sama. Kita tengok dia sembah Tok Kong, tapi orang yang arif, dia tengok hati kawan tu minta pada Allah, cuma tangan saja minta kat Tok Kong. Ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah, sembuhkanlah saya. Tapi hati dia minta pada Allah, maka hati dia dengan ibadat kita ni sama. Kalau begitu, kalimahnya Allah pilih, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, itu kena buang. Kena buanglah kalimah itu. Kerana Allah bukan menafikan niat, Allah menafikan bentuk ibadat. Bentuk ibadat itu Allah nafikan. Bentuk ibadat itu Allah nafikan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sekali-kali menjadi peribadat apa yang kamu sedang ibadat. Wala antum 'abid, kamu pun tidak akan jadi ahli ibadat kepada apa yang aku ibadatkan. Kita ibadat ambil ayat semayang semua sujud pada Allah, dia tak akan pakai sistem kita beribadat, dan kita tak akan pakai sistem dia meminta kepada Allah. Sufi dengan Syiah sama, dia tahu benda gaib. Sufi dengan Syiah sama, dia tahu benda gaib. Sufi dengan Syiah sama, dia tahu benda gaib. Sufi, tarekat dan Syiah ini satu mazhab. Kita tak rancang nak belajar, tapi kita pasti akan belajar kalau kita mengaji hadis.
terpaksa belajar. Dan dia ada satu bab dibuka sana. Bila kita sampai bab di mana kita nak melihat apa makna matan, apa makna sanad, bagaimana matan itu dipalsukan, bagaimana sanad itu dipalsukan, ketika kita buka bab itu sahaja, kita akan jumpa 3 puak ini: Syiah, Sufi dan Tarekat. Mereka terlibat dalam memalsukan matan dan sanad hadis. Sangat dahsyat. As-Suyuti menyebut dalam Tadribur Rawi, kitab yang perlu kita baca berkenaan dengan mustalahul hadis ini. Dalam Tadribur Rawi, Suyuti menyebut bagaimana seorang ulama sufi dia berjaya buat hadis palsu sampai pada angka 3,000 hadis. Seorang aja. Seorang ulama sufi memalsukan hadis 3,000. Seorang. Dalam dunia ni berapa orang sufi ada? Kerana itu Imam Syafi'i kata agama orang Syiah ini kepalsuan. Dia tipu. Sanad dia tipu, kesemuanya dia tipu. Kadang-kadang matan dia benar, sanad dia benar, maksud dia palsukan. Lepas itu bila orang tanya pada Imam Syafi'i antara Khawarij dengan Syiah ini, kata Imam Syafi'i, kau ambillah hadis daripada Khawarij, tapi kau tinggallah agama daripada Syiah. Kerana nafas dia itu adalah penipuan, pembohongan. Dia tak boleh hidup kalau dia tak tipu sanad. Dan satu sahaja ilmu boleh tahu kata sanad itu tipu ataupun tidak tipu, iaitu ilmu mustalahul hadis. Hadis saja. Pasal itu kalau orang sufi kita suruh dia nilai Syiah, dia tak boleh nilai Syiah. Tak mana dia nak nilai, dia dengan Syiah sama. Kalau panggil orang tarekat suruh dia nilai Syiah, dia tak boleh nilai Syiah. Titik mereka sama. Sama. Suruh ambil orang Syiah nilai Sufi dan tarekat, di mana dia nak nilai? Mereka sama. Tapi kalau anda ambil orang Syiah, ambil orang Sufi, ambil orang tarekat, suruh dia nilai orang hadis, dia boleh nilai. Ambil orang hadis, orang mengaji hadis, suruh dia nilai 3 golongan ini, dia boleh nilai. Inilah kata para ulama, bila kita sebut dengan perkataan ahlul hawa wal bidah, 3 golongan ini termasuk di dalamnya. Dan kemunculan ajaran tasawuf adalah hasil dakwah golongan Syiah. Okay? Maknanya ada yang mengatakan tasawuf itu adalah anak perempuan kepada Syiah. Syiah sama dengan tarekat. Syiah sama dengan tarekat. Ya, kalau kita perhatikan ada banyak persamaan. Syiah contohnya taksub kepada Syiah, taksub kepada imam. Okey, Sufiah taksub kepada Syekh, guru dia. Apa persamaan yang ada kat sini? Satu, taksub. Yang kedua? Yang kedua apa? Guru dia tu mesti guru dia mesti apa? Maksum. Nampak tak? Syiah maksum, ni pun maksum juga lagi. Guru dia mesti keturunan, kan? Keturunan Rasulullah. Ni pun keturunan Rasulullah. Kan, saya lalu semalam dekat Ulu Kelang nampak Habib apa entah kan. Jadi fikir-fikir kalau letak Habib Dr. Fadlan, okey juga kan. Tapi masalahnya tak ada keturunan tu lah kan. Keturunan Nabi tak ada. So nak letak Habib pun tak boleh. Kan, kecuali kalau kita reka cipta salah silah tu pun tak guna juga. Okay? So itu satu masalah antara persamaan yang ada. Kalau ahli sunnah wal jamaah ni tak kisah itu. Pemerintah tu boleh sahaja menjadi Quraisy, okey, syarat asal Quraisy. Tapi kalau tidak Quraisy pun tak ada masalah, selagi mana bahkan dalam hadis menunjukkan kalau abdan habasyian, hamba yang daripada Habasyah yang tak ada kaitan salah silah keluarga kepada keluarga Nabi pun, keturunan Nabi pun boleh menjadi wajib ditaati. Okey, berbeza dengan mereka ni. Jadi semua ini sekarang sebab itulah orang tasawuf dia sangat anti, benci sangat dengan Ibn Taymiyah. Sebab Ibn Taymiyah banyak mendedahkan kesesatan, penyelewengan mereka. Banyak. Sebab itu kita lihat mereka benci sangat dengan Ibn Taymiyah sampai ke peringkat mengkafirkan setengah-setengah. Sampai ke peringkat begitu sekali. Kalau di zaman sekarang ini mereka akan serang Wahabi, golongan Wahabi. Sama seperti Syiah, dia serang Wahabi. Dan orang-orang yang menentang dia akan copkan Wahabi. Wahabi ni dan Wahabi itu dia buruk-buruk. Kenapa?
Sebab Wahabi inilah paling ke depan dalam menentang golongan Syiah dan tasawuf yang salah. Itu hakikat. Mahu diakui atau tidak, soal lain. Tetapi itu hakikat. Yang lain-lain tidak seberani mereka. Kalau kita lihat sekarang, soal ada perkara-perkara yang kita tidak setuju dengan dia, itu soal lain. Soal lain. Tetapi dalam soal ini mereka ke depan daripada yang lain. Mereka lah yang membantah bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh Syiah dengan berani. Membantah misalnya kubur-kubur yang dibina dengan begitu hebat, dengan makan belanja berjuta-juta yang dilakukan oleh Syiah. Mereka, raja mereka pun tak ada bid'ah. Dikebumikan begitu saja, hanya dinaikkan tanah tinggi sejengkal, sama seperti yang dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengikut sunnah dengan berani, sedangkan raja-raja yang lain tak ada buat begitu. Berapa ramai pula orang kafir yang masuk Islam kerana raja dia begitu bersahaja, tak ada nampak kebesaran langsung. Mereka kritik ahli-ahli tasawuf yang buat kubur, puja kubur, macam-macam, yang takwilkan boleh pergi ziarah kubur, ada kelebihannya. Kalau pergi ke kubur ini baca begini-begini, ada doa dan wirid-wirid tertentu yang diajarkan oleh syekh-syekh. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan, ia pegang dengan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tempat lain tak boleh. Walaupun ada perbincangan ulama mengatakan apa maksudnya begitu begini, tapi berapa ramai selain daripada Ibnu Taimiyah, termasuk Imamul Haramain sendiri, dan ramai lagi Ibnu Battah dan lain-lain lagi mengatakan itu yang betul. Itu yang betul. Bukan larang pergi ke masjid-masjid di dunia ni yang selain daripada 3 itu saja, bahkan ke tempat-tempat lain juga, dengan menganggap ada kelebihan dari sudut kerohanian, dari sudut agama, di situ pun termasuk dalam larangan itu juga. Sebabnya Abu Hurairah ditegur oleh seorang sahabat bila dia nak pergi ke Tur Sina. Dia tidak tahu hadis, padahal dia sudah banyak meriwayatkan hadis. Sahabat tegur dia, kalau aku berjumpa dengan kamu, nescaya kamu tak akan pergi ke sana, sebab Nabi larang. Nabi larang pergi ke tempat ya seperti itu. Jadi benar pegangan dan fahaman Ibnu Taimiyah yang mengatakan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Benar. Sebab apa? Sebab ada hadis itu yang menyokong. Ia tidak khusus dengan masjid, tidak ada kelebihan yang lain. Oleh kerana Ibnu Taimiyah sangat keras dalam perkara ini dan menjelaskan kesesatan-kesesatan ini, dia menjadi sasaran kepada golongan Syiah, golongan tasawuf yang sesat, golongan tasawuf yang sesat, golongan tasawuf yang sesat dan lain-lain. Dengan sebab itu kita mesti berhati-hati, mesti kena perbetulkan fikiran masyarakat, fahaman masyarakat yang terpesong. Kononnya orang yang menentang Syiah ni Wahabi, kononnya orang yang menentang tasawuf ini Wahabi. Sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan Wahabi. Ibnu Khaldun itu Wahabi, dia sendiri sudah cakap dah. Ibnu Taimiyah Wahabi itu ikut dia, bukan dia ikut Wahabi. Dia sudah cakap dulu lagi. Imamul Haramain itu adakah Wahabi? Dia Syafi'i, dia pun berpendapat seperti Ibnu Taimiyah. Dan ulama-ulama mengatakan pendapat seperti itu adalah pendapat jumhur. Jadi kita mestilah kena bersihkan dalam masyarakat. Jangan sampai benda ni menakutkan orang. Sekarang ni sudah jadi fobia di kalangan masyarakat. Kalau kata Wahabi, takut. Padahal berapa banyak yang dia buat tu jauh lebih baik daripada yang kita buat, lebih menepati sunnah.